luas ya. Okey. Saya Ali. Ni adalah orang paling famous di sini. Okey. Itu di sini saya tak kenal nama dia. Apa nama? Ni Alik. Alik. Ini Alik juga. Dan itu Zafri. Ni tinggi bang. Ini Zafri. Ni apa tak ingat kan? Aziz tu. Belakang. Kalau saya belakang tak nampak. Badan nanti gambar jela. Ambil gambar laut kan? God. Ni nama dia Water Confident. Okey, sekarang ni kita orang tengah berada dalam aktiviti kayak bang. Belum lagi baru Water Confident. Jalan sejauh Macam seorang perempuan tu kan sampai sini dah. Rasa tak boleh kan? Keluar. Nanti korang sampai situ tak boleh pun kau keluar juga. Sampai berapa dalam Sampai Water Confident nama dia. dia tak mau kayak bang. Nama dia Water Confident. Iaitu nak tahu sama ada kau takut ataupun tak dengan air. Kalau tak nanti kau out lah macam perempuan tu. Betul? Faham Aus? Okey, apa kita nak buat pagi ni? Kita akan membuatkan water confident yang akan menguji kita punya ketakutan kepada air. Aku rasa budak-budak Mersing ni macam cakap dengan budak Terengganu Kelantan lah. Halo bang. Dia ada Terengganu kita akan menguji diorang sejauh mana diorang pergi ke laut. Okey. Ni Terengganu bang. Kalau diorang rasa tidak confident, diorang akan pergi balik ke pantai. Okey. Okey, kita tengok Tino. Bang, bagi rakam bang. Tino. Okey. Ponggil pula. Weh, penyu. Sampai situ tak dalam pula. Masa situ dalam. Saya pergi tahi bang. Jom. Bagi dah masuk. Belum kuasa. Dapat naik pun. Kasihan dia. Fobia dengan air. Fobia dengan air. Pada masa pujuk aku mandi tu. Oi, apa buat tu? Dah tumpang atas kaki kawan ke pula. Okey. Okey. Tendang air. Apa tujuannya? Bagi orang minum air. Ya, apa aktiviti ada tujuan? Bagus lah jawapan kau, Denon. Sekiranya anda kayak sebelum tenggelam, tinggal awak je. Jadi ini adalah formasi. Okey, kalau ada helikopter lalu ke, dia akan nampak. Sebab satu anda semua warna oranye, bulat. Dan kemudian apabila anda pecikkan air, okey, utamanya Mata pergi tu. Mata sakit dah. apa? Coral. Okey. Kepala dongak. Kepala dongak. Di sana cakap apa? Tinggal tolak. Ni gambar dia. Tengok. Tengok atas.
Nampak coral kan dalam ni? Kocak mati. Okey, Budi. Ini adalah apa yang dipanggil starfish. Starfish dalam lembang itu